Kita tengok dunia ni makin tak tenang. Berita sana sini, perang, krisis ekonomi, harga makin naik. Orang mula takut masa depan jadi susah. Sampai ada yang mula simpan berlebihan, risau seolah-olah esok dah tak ada apa-apa. Kita semua pernah rasa tak selamat. Tapi ada satu benda yang lebih menakutkan daripada semua tu, iaitu bila hati kita ni mula percaya kalau ekonomi jatuh lah kan, kita ni susah. Kalau harga naik, kita tersepit. Kalau bekalan kurang, kita hilang segalanya. Rasa takut tu kita kena validate dia. It's normal. Dari kita dalam kandungan lagi, Allah dah tetapkan rezeki. Kita lebih percaya pada angka daripada janji Allah. Kita lebih yakin pada simpanan daripada kekuasaan dia. That's why kita panik tau. Kalau hari ini dunia jadi sempit, itu bukan tanda Allah tinggalkan kita. Mungkin itu cara Allah nak panggil kita balik untuk ingat siapa sebenarnya tempat kita bergantung. Jadi, kalau semua orang tengah panik, please tenang. Usaha tetap usaha, simpan tetap simpan, ikhtiar tetap ikhtiar. Dan kalau Allah tarik pun, walaupun dunia bagi segalanya, awak tetap akan rasa kosong. Jangan lepaskan tawakal. Tolong